Okay, waktu tu nak cakap malu memang malu lah. Ramai ikut media. Tapi kita ada satu mentality reporter ni, engkau tak ada soalan yang bodoh apa sebenarnya. Engkau yang bodoh tak dapat jawab soalan aku. Soalan aku tak bodoh. Engkau yang bodoh tak dapat soalan aku. Itulah. Jadi waktu tu saya terus twist pada soalan saya. Saya faham mungkin Datuk Seri mungkin hari ni mungkin apa rancangan-rancangan seterusnya. Kita bermain dengan nada lagi benda-benda tu. Baru dia akan cakap macam okay, lepas ni saya akan buat benda tu, benda ni. So satu soalan yang bijak tu penting, cara kita bertanya penting, nada kita pun penting. Benda-benda begitulah. Jangan simpan, lepaskan beban, biar cahaya masuk dalam jiwa. Jangan simpan cerita bersama, kerana kita kuat bila saling percaya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kembali kita ke podcast Jangan Simpan. Okey, hari ni kita ada tetamu istimewa, sudah tentu. Dan kita akan bincangkan topik-topik berkaitan kesihatan mental dan macam mana kita nak mengulas sesuatu isu itu dengan santai, beretika dan juga secara mendalam lah. Baik, tajuk podcast kita hari ni adalah media bantu atau tambah bara. Kenapa saya bagi tajuk macam tu? Bukan saya yang bagilah sebenarnya. Ini apa, cadangan. Guest kita yang bagi tajuk ni. Saya dengan Dr. Atras berfikir 7 hari 7 malam tak boleh nak tidur nyenyak sebab fikir tajuk-tajuk macam ni lah. Alhamdulillah guest masuk, dia bagi tajuk, kita orang setuju terus. Jadi tajuk hari ni adalah pasal peranan media sebenarnya. Adakah peranan media ni baik ke, buruk ke, neutral ke, apa sebenarnya? Ini kita akan bincangkan sekejap lagi. Jadi saya akan serahkan kepada Dr. Atras untuk memperkenalkan tetamu istimewa kita. Silakan Dr. Atras. Okay, hai, selamat datang kembali lagi kita di podcast Jangan Simpan. Jadi episod kali ini seperti Asfar cakap, kita bawakan tetamu kita yang istimewa, iaitu seorang wartawan, seorang penulis juga untuk berita lah, untuk satu channel. Seorang yang sangat aktif di social media. Dia rajin rajin juga membentuk masyarakat kita dalam menjadi orang yang lebih berguna. Dia juga adalah seorang individu yang tengah dalam proses untuk mencantikkan diri. Bagus untuk kesihatan mental itu sendiri. Jadi kita bawakan Tuan Rahman K selaku guest kita hari ini. Seperti yang macam Asfar cakap, topik kita hari ini adalah media bantu atau tambah bara. Jadi peranan media ni dalam sektor kesihatan mental ini adakah penting dan adakah ada perkara sebaliknya yang berlaku? Jadi selamat datang Tuan Rahman K. Selamat datang. Tadi doktor kata proses mencantikkan diri. Ya, betul. Sebenarnya bukan proses, doktor. Betul. Lepas tu dia memang dah cantik. Dah cantik. Betul. Kalau doktor cakap tahun lepas mungkin proses. Dia dah hasil lah. Dah terhasil. Dah hasil. Terima kasih kerana menjemput. Okey ke doktor? Merah muka. Kami tak buat CPR tau. Kita belum start lagi. Belum lagi ni. Okey. Tapi jadi kiranya dia ongoing proses. Nak cantik makin cantik dan terus cantik lah orang kata. Betul. Dalaman dan luaran. Betul. Aduh, penat. Asfar tolong tanya kan? Allah. Nampak. Ni penangan nama dia. Rahman masuk je, doktor memang dari tadi dia punya nafas laju. Mungkin kena anxiety kali kan? Jangan gini. Ke excitement terlebih. Okay, cuba Tuan Rahman cerita sikit. Siapa diri Rahman K? Sedikit sebanyak. Okay, baik. Mungkin ada orang, mungkin orang-orang kampung, makcik-makcik yang duduk kat area kampung ataupun yang hari-hari tengok berita, diorang tahulah saya seorang wartawan penyiaran. Tapi kalau untuk orang yang agak muda-muda sikit, middle age, ataupun orang-orang yang sebaya saya lah, 20-an, Gen Z lah. Gen Z, Gen Alpha, mungkin kenal saya melalui social media. Jadi hari ni saya nak bawa melalui social media ke melalui dunia kewartawanan, ke nak dua-dua sekali? Ambil dua-dua lah. Sekali tapau semua. Jadi saya juga, saya tak nak dah cakap saya ni pempengaruh media sosial. Saya content creator lah, yang mana aktif juga dekat media sosial. Dan pada masa yang sama saya mempunyai kerja hakiki, iaitu seorang wartawan penyiaran di salah sebuah stesen televisyen. Jadi bertugas sebagai seorang wartawan ni dah almost 5 years. Dan juga saya start dengan social media dulu. Aktif dekat social media sebelum PKP 2019
2019. Daripada zaman study dekat universiti, dah berkecimpung sikit, muda kat situ kan, buat konten pasal student macam student ni main social media dan diorang suka benda-benda yang relate dengan diorang. POV macam mana nak jawab dengan lecturer pergi kelas lambat. POV apa yang student rasa. So saya dunia POV lah. So bila saya rasa saya mula naik waktu saya acah-acah lab dalam online class. Lagi saya buat lab. Waktu tu saya screen record lah. Lecturer tengah mengajar. So dia tanya, kebetulan dia tanya saya soalan waktu tu. Biasa dah PKP, time tu kita semua memang akan tidur waktu kelas. Betul. Jadi nama saya dipetik. Lepas tu saya pun macam, alamak, aku dah tak fokus apa benda dia cakap ni kan. So saya pun buat lag dekat social, dekat online class tu. So jadi bila tengah buat lag tu, so saya kata macam benda ni seronok juga bagi idea kat student macam mana dia orang kalau tak pandai jawab soalan. Tiba-tiba benda tu jadi million viewers. So bila dah million viewers, media pun ambil. Media pun ambil cakap macam acah-acah lag di online class, pelajar institusi pengajian tinggi ni menghiburkan hati netizen. Barulah saya tahu macam okey, orang social media ni dia suka benda-benda macam gini rupanya. Suka-suka benda yang macam apa? Kelakar, benda-benda yang santai kan. Yalah kita tahu dah kalau kat TikTok pun macam forte doktor yang borak, forte engineer yang borak. Pasal tu dulu kita ada zaman CEO of engineering. Betul. CEO of bariatric contoh. CEO of ikan, mungkin dia kuat memancing. Macam itulah. Jadi selepas berkecimpung dalam dunia social media, lepas habis study sambung pula dekat intern dekat stesen TV ni. Boleh mention ke? Boleh, tak ada masalah. So saya pun intern dekat TV Al-Hijrah. Intern kat TV Al-Hijrah, orang dah tahu dah saya punya pembawaan diri macam mana. Orang mula tanya, kenapa kau intern TV Al-Hijrah? Kenapa memilih TV Al-Hijrah rather than stesen-stesen media yang lain? Saya adalah jawapan saya. Yang mana saya rasa setiap stesen TV ni membentuk satu identiti tu sendiri. Waktu awal-awal tu dulu saya ada satu stesen TV, waktu lecturer saya tanya saya, awak nak pergi stesen TV ni ke ataupun awak nak dekat TV Al-Hijrah? Sebab saya rasa macam okay, stesen TV ni mungkin macam ni, saya pun memilih TV Al-Hijrah waktu tu. Sebab doktor pernah dengar kan, circle-circle kita ni membentuk siapa kepribadian kita. Betul. Jadi itu adalah antara salah satu asbab lah. Saya rasa macam kenapa saya memilih TV Al-Hijrah. Ada orang kata macam, kenapa tak masuk benda ni? Kau kan macam, sampai lecturer saya pun kata macam, Alhamdulillah kau kat TV Al-Hijrah. Aku ingat kan kau pergi certain media macam ni kan. So, sebelum Asfar cakap, saya cakap siap-siap. Sebab itulah Asfar dia kawan dengan saya. Alhamdulillah. Saya cakap siap-siap sebelum dia cakap. Kalau tak dia akan cakap dulu. Kawan-kawan ni cerminan kita lah. Kalau kita kawan dengan orang jual perfume, wangi lah kita. Betul. Kalau jual besi maeng lah kita. Betul. Kalau kadang-kadang orang yang suka ambil kredit awal lagi, itu menunjukkan sebaliknya sebenarnya. Okay. Soalan yang pertama. Okay. Bagi pihak media lah kan, Rahman nampak apa yang Tuan Rahman nampak, saya panggil Rahman lah doktor Rahman chill chill. Rahman nampak dan faham tentang kesihatan mental dan apa pandangan dari sudut seorang wartawan about situation of mental health dalam Malaysia ke ataupun keseluruhan dunia. Okay. Kalau doktor kata berkaitan dengan mental health ni, yang kita kena as a media nak cover ke ataupun kita tengok orang tu kena? As a media cover your job scope and you as a person, as a wartawan. Sebab masyarakat I rasa you beyond that. So saya rasa macam yelah, sebab kita ni hari-hari doktor, kita assignment kita ni assignment yang random doktor. Tiba-tiba hari ni pergi orang meninggal. Tiba-tiba besok pergi tanah runtuh. Esok lagi pergi rumah terbakar. So hari-hari kita deal dengan sifat manusia. Dan hari-hari kita akan fikir rasa macam apalah dia ni rasa apalah dia akan go through lepas rumah terbakar. Apalah dia akan go through lepas anak dia meninggal. Jadinya benda-benda ni memang dekat lah dengan kita. Cara kita nak approach dia. Adakah aku punya soalan ni mengacau minda dia? Adakah soalan aku ni
rasanya dia boleh buat dia lagi macam kau tak patut tanya soalan ni lah. Pasal tu lah bila kita as a reporter pun, kalau kita pergi macam, yelah saya faham je kadang ada orang marah, kenapa siap reporter tanya dekat orang yang anak dia meninggal kan, tanya kat parent dia macam apa perasaan puan apabila anak meninggal. Betul. Orang marah macam kau tak tahu ke orang ni anak dia meninggal kau tanya lagi. Sebenarnya saya ada dua sudut pandang. Saya tahu kenapa reporter tu tanya. Mesti netizen akan marah, mana kamera aku ni. Ya. Okay. Netizen akan marah macam kenapa saya setuju dengan ni. Kadang-kadang doktor sebab saya tahulah job scope dia, sebab dia akan tanya tu, kita of course akan tahu macam of course lah orang tu akan sedih. Betul. Saya sedih, tiba-tiba dia cakap saya biasa je, it's a story, saya biasa je. Macam saya kalau dia kata saya redha pun it's story juga kan? Juga, betul. So setiap apa yang keluar daripada mulut dia tu adalah story untuk kita. Engkau tak jawab pun ada story juga. Apabila dia tanya, beliau enggan mengulas lanjut. Story juga. Jadi saya tahu kenapa reporter tanya benda tu. Tapi untuk saya dah dinasihatkan oleh editor kita kat ni kan. Kau jangan nak tanya-tanya soalan-soalan tu apa pengalaman terakhir lah, apa benda lah. Cuba cari satu angle yang mendidik orang. Ataupun membuatkan orang rasa macam tak bodoh lah story kau ni. Bukan tipikal lah. Bukan tipikal. Dia tapi doktor, macam media-media ni diorang suka buat benda tu sebab diorang tahu orang suka cerita-cerita benda tu. Makan malam terakhir antara juadah terakhir. Begitulah story-story yang orang suka. Jadi mereka menyajikan apa yang orang suka. Sebenarnya sebab nak dapat liputan luas, nak dapat liputan yang lebih orang kata yalah clickbait lah. Betul. So tadi apa soalan dia? Soalan dia, your pandangan terhadap mental health ni kiranya dekat untuk diri you sebagai seorang wartawan, seorang media, yang you faham tu apa yang you faham regarding mental health. Kalau you rasa orang-orang media yang lain background you ataupun your colleagues, dia orang faham tak? Faham dari sudut kita tanya soalan kepada orang-orang lah. Konsep. Betul. Kita nak pergi sesuatu assignment tu ataupun location tu sendiri. Of course sebelum tu kita akan tahu macam okay, hari ni aku akan pergi satu location yang macam gini. Aku akan berhadapan dengan orang macam gini. Especially benda-benda yang melibatkan kematian, doktor. Betul. Kan? Empathy, sympathy, benda-benda tu memang dah kita asapkan lah dalam benda tu. Cuma kadang-kadang keadaan memaksa kita untuk bertanya. Dan kita sebenarnya macam tadi saya cakap lah, kita tak akan tanya mak bapak direct waktu tu. Kita akan tanya macam paling terdekat makcik pakcik ke, datuk nenek ke. So berkaitan dengan sejauh mana wartawan ni ada awareness pasal mental health ni, of course diorang ada. Of course ada, cuma yalah masing-masing punya awareness. Dan kadang-kadang awareness tu ada, tapi kadang-kadang diorang rasa macam alamak, benda ni aku kena tanya. Benda ni walaupun ada awareness sekalipun, aku ada story aku. It depends on wartawan-wartawan tu sendiri. Bagi saya secara peribadi, memang saya amat menghormati dan juga tahulah apa situation yang saya nak tanya tu adakah mengganggu ke, tak mengganggu mental health dia ke. Dan saya sangat tahu apabila orang tu dalam satu situasi yang sukar untuk dia, jadinya benda-benda tu kita kena elakkan lah untuk bertanya soalan-soalan yang agak sensitif dan juga mengacau dia punya mental health waktu tu. Tapi tadi saya nampak yang Tuan Rahman kata tadi, yang dia letakkan diri dia dekat tempat orang tu, actually very good lah. Empathy. And then the way yang soalan yang you tanyakan, apa perasaan anda, tu actually pun memang digunakan oleh kaunselor, oleh doktor. Contoh dia, kita hadapi patient yang baru kehilangan, kita tanya soalan yang sama. How do you feel today? How do you feel today? How do you feel about your mother pass away? Apa yang you rasa? Actually it's a common question. Cuma itulah, jadi netizen semua, masyarakat kita kena faham. Soalan itu sebenarnya bukan orang tu bodoh. Bukan kita ni semua bodoh tak tahu perasaan dia, tahu. Cuma kita nak disebut perasaan tu. Kenapa dia sebut perasaan tu? Emotional, orang panggil apa tu? Emotional mapping. Mapping boleh. Mapping, emotional recognition, dia faham tentang emosi dia, baru dia akan mula proses penyembuhan. Jadi sebenarnya apa yang media buat macam Rahman cerita, very good actually. Tapi ada orang yang tak suka, doktor. Ada orang yang macam okay, kita ambil paling mudah lah. Ada satu situasi yang Rahman juga nama dia, adik-beradik dia, mak bapak dia meninggal, 5 orang sekali tu kan. Kan selalu kan kita akan terus jawapan je, kita akan siarkan jawapan dia je. Mungkin ada kamera-kamera yang
ada waktu reporter tanya kan, apa perasaan hilang ni semua. Orang marah. Orang kata kau tak tahu kenapa kau nak interview orang yang tengah tu satu. Kenapa kau nak interview orang tu satu? Kenapa tanya soalan tu? Tak sensitif lah. Tak sensitif orang kata. Waktu tu dia dah lama ke beberapa hari? Hari kejadian. Hari kejadian. Hari kejadian a bit difficult lah. Betul lah. Hari kejadian tu a bit difficult. Dia nak hadap dulu, nak penerima, nak menghadapi dulu. Satu lagi tiba-tiba ada highlight, ada spotlight so kan, tiba-tiba ada kamera semua. Betul. Ya, mungkin benda tu yang menyebabkan dia jadi gemuruh, mungkin dia jadi marah. Dan selalunya kita akan tanya dulu kalau walaupun ready kita atau tak. Ready atau tak. Kalau tak ready, kita akan cari keluarga yang terdekat. Betul. Kita pun akan ada simpati tu lah macam kita consent juga kan. Kita. Very good. Kan? So saya perasan actually kan, beberapa hari lepas kot, atau hari ni lah saya nampak pasal satu post media tersalah guna term dalam kesihatan mental lah, hallucination, delusion, betul. So kat situ menampakkan media tu mungkin tersalah lah, saya berhusnuzon kata tersalah faham lah. Jadi kalau ikutkan, perlu atau tidak exposure kepada media ni untuk faham tentang topik kesihatan mental tu sebelum ulas tentang isu tersebut? Maksudnya dia bukan self study lah. Dia bukan self study. Dia memang kena ada, mungkin ada dia orang ada proper class, macam twice 3 times per year ke. Selalunya dia ada dua jenis media tau sebenarnya. Dia ada media yang macam tangkap muat macam saya itu saya buat untuk follow up untuk pasal mental health. Saya cari orang yang betul-betul untuk nak cakap pasal mental health ni. Kita punya tugas ni, kita buat story je. Tiba-tiba doktor cakap benda yang ngarut sekalipun, tapi yang cakap ni pakar mental. So saya quotes dia. Tak ada kena mengena dengan saya pun. Yang penting position dia tu yang penting. Jadinya kita tak ada untuk media macam saya ni, kita tak ada macam tangkap muat ataupun main tulis dia, tak ada lah. Yang tangkap muat tu kena belajar betul lah dulu. Mungkin benda-benda tu dia letak tanda soal kat situ. Nak saja nak suruh orang macam baca. Apa tajuk dia? Nak kena cari ke? Doktor cari dulu. So satu yang tangkap muat. Tangkap muat. Satu lagi? Dan kita contohnya macam pasal mental health apa ni, kita sentiasa akan cari pakar lah doktor dalam benda tu untuk mengulas. Tugas kita ni adalah untuk menyampaikan. Yalah, macam mungkin doktor tak ada ruang untuk nak menyampaikan sesuatu dekat umum. Kita ni adalah orang tengah daripada doktor kepada viewer ataupun kepada pembaca. Kalau salah doktor punya statement, maka salah tu kat saya juga. Sebab saya rasa macam tiba-tiba doktor kata, contohlah doktor kata orang mental health ni kena banyak makan asam keping contohnya. Saya pun cakap lah, asam keping punca mental health itu stable. Kan? Tiba-tiba ada seorang lagi pakar yang datang, pakar mental juga datang cakap kan, doktor mana ni yang keluarkan statement ni? Itu dah antara doktor dengan doktor bergaduh. Saya tak tahu, saya quote doktor je. Dia ikut siapa yang cakap, keluarkan tu. So kalau nak cakap pasal hype ni buat assumption sendiri tu semua, rasanya media-media yang diorang tak belajar literasi media tu sendirilah saya rasa. Lebih kepada tu. Kalau macam kita, kalau contohnya baru-baru ni yang kita tengah berlega-lega sekarang adalah isu bariatrik contohnya. Tugas kita adalah educate orang. Carilah pakar bariatrik. Betul ke dia ni? Sebab kenapa bariatrik dia boleh jadi macam ni? So dia ulas. Tugas saya mendengar dan saya rasa macam, okey, benda ni orang suka nak dengar. Apa benda yang sikit ni doktor cakap ni orang suka nak dengar. Jadi tugas saya adalah naikkan satu angle yang untuk educate orang dan orang suka untuk dengar. Okay, betul. So tak jumpa berita tu, tak nanti kau cari dulu. Alright. So okay, saya ada baca actually macam berita kan, macam contoh lah kan. Contoh yang berita yang saya baca ni, pesakit mental kalis undang-undang, bebas hukuman. Lepas tu suspek tetap abang ipar enggan makan ubat dan jalani rawatan. Tu paling latest kan? Betul, yang paling latest yang the latest one. Up to date. Saya saja nak test sebenarnya. Takkanlah kita nak up to date walaupun berita dari berita lain hebat dia punya saingan tu. Okay, kompetitif. Okay, jadi
Nampak tak? Dia actually walaupun dia tak letak dia orang pandai lah media apa sekarang dah ikut akta. Dia dah tak letak mental. Dia letak enggan makan ubat dan jalani rawatan. Actually indirectly ke directly ke memang orang tahu dah. Ubat apa lagi? Takkan ubat kencing manis kau pergi tetap orang. Takkan ubat darah tinggi tetap orang. Memang ubat mental. Jadi itulah kadang-kadang adakah mereka tak nak dia orang tak nak fahami the situation really well before writing, because they only focus hanya macam clickbait saja. Sebab sedangkan itu adalah naratif yang sangat negatif terhadap mental health. Sebab tu orang cakap orang takut rawatan sebab semua orang cakap gila. Salah satu dia macam ni berita. Nampak tak berita? Maksudnya siapa-siapa yang jumpa doktor psikiatri yang makan ubat mental health memang akan dikonsider sebagai tidak waras sehingga diorang mampu bertindak agresif kalau diorang tak makan ubat. Jadi memang diorang akan takut nak pergi dapatkan rawatan daripada awal. Jadi macam mana cara kalau Rahman, kalau Rahman lah sendiri dapat topik macam tu. Macam mana Rahman tulis headline yang adil, yang telus dan mengajar masyarakat. Okey, situasi dia macam mana tadi doktor? Enggan makan ubat, punca tetap abang ipar. Enggan makan ubat dan teruskan rawatan, punca tetap abang ipar. Bila hari cuti dia fikir headline balik dia macam dia cuti jugalah kan. Kita kebiasaannya doktor, kita ni ialah mungkin dia ikut media-media, ikut kepada media yang diorang bawa lah kan. Macam kita ni dah biasa murnikan story tu, yang mana kita nak good side daripada story tu. Kalau boleh kita tak nak benda tu macam mungkin benda tu negatif kan untuk doktor rasanya, sebab akan menakutkan orang. Ya, betul. Kita reversekan balik benda tu ke arah macam ni. Yang penting saya kena tahu dulu apa story full dia. Okay, dia tetap orang. Jadi dia orang buat conclusion yang dia ni sebab dia tak makan ubat dan dia tak pergi jumpa doktor, tak pergi rawatan, sebab itulah dia punca dia tetap orang. Okay, waktu tu tugas saya adalah cari doktor untuk bagi tahu kenapa adakah tak makan ubat ni akan merosakkan lagi dia punya mental health dan sebagainya. Itulah tugas saya, mencari doktor untuk memurnikan keadaan. Yang mana sebenarnya tiba-tiba doktor kata sebenarnya bukan pasal tak makan ubat je, pasal tak ada bimbingan daripada keluarga pun boleh jadi contohnya. So kita akan murnikanlah keluarga merupakan jalan kepada sesebuah mental health issue, contoh benda-benda tu lah. Ya, tapi kita jangan memancing lah kan. Dia sebenarnya kalau saya tak tahu, mungkin benda-benda yang menakutkan orang ni lebih mudah untuk orang baca, tengok. Orang tengok. Ya, headline mesti orang tengok. Dan bukan apa, sebab masalahnya memang masyarakat kita, mereka lihat apa yang mereka mahu lihat. Betul. Tetapi masalahnya kalau kita memberi, feed them. So masalah dia itulah, kita macam Rahman cerita lah, Rahman pilih TV Al-Hijrah berbanding yang lain kerana educating people dari dia punya surroundings. Tapi ni kalau kita bagi all the negativity, they will blame media. Betul. Macam ni contohnya contohnya yang kes pelajar kelar budak adik dia adik dia, and then suddenly game online. No, it's not about the online game. No, it's not about the online game. It's about the family. Oh, okay. Macam mana family boleh biar anak main game tu biasa je gila-gila? Game semua orang main. Game siapa suruh kau buat subjek dekat university game design? Kalau kau tak nak ada game-game baru, jangan buat game design punya subjek. Betul tak? Betul. Haram kan Apple Store ke Google Play kalau kau tak nak bagi budak-budak main game tu akan sentiasa ada. Sebalik seperti pornografi. Sentiasa ada. Parents yang paling penting. Itulah parents, anak nak makan YouTube. Tapi doktor tak rasa ke macam bila parents terlalu mengongkong, dia tak mengongkong. Okay, bukan lah. Maksudnya macam contoh anak dia tak di-expose dengan benda-benda tu kan. Kawan-kawan dia macam tahu benda tu. Benda tu tak bahayakan budak-budak ke? Boleh. Tu yang kita cakap, disiplin lah. Patutnya orang kata kita menjawab dah biasa jawab. Jiwa-jiwa wartawan aku yang bertanya. Sebab kita boleh buat kita memang jangan simpan. So what you need to tell, you tell. Betul. Disiplin. Saya tak kata stop, jangan bagi langsung. Boleh main game apa yang kau bagi main? Takkan umur 6 tahun kau dah bagi main GTA. Takkan 6 tahun kau main God of War kan, yang PS yang kelar-kelar orang tu.
Saya mainlah juga waktu darjah 6 dulu, House of the Dead tu tembak-tembak zombie. Oh. Tapi at least tembak zombie. Kita tak ada zombie. Yelah. So maksud dia, ada budak dia terpengaruh, macam ada saya baca jugalah, halusinasi AI. So macam dia nampak world tu seperti AI semua ni, dunia ni. So dia pun rasa dia nak try. Kan ada kat US pun ada budak-budak ambil pistol tembak sebab nak try, sebab dia tengok macam best dia pistol. Dia magic bullet theory lah doktor Yang mana dia tengok, dia rasa macam aku nak try, kita try buat. Betul. So jadi itulah, kita tak boleh nak salahkan. Jadi macam tadi yang media tadi tetap punca kesihatan mental tu, bagi saya lebih baik kita tulis ayat yang neutral, di mana contoh dia pastikan keluarga menyokong proses penyembuhan seseorang. Ataupun pastikan keluarga. Nanti diorang yang naikkan topik tu, dia tanya siapa nak baca benda tu. Nampak? Diorang akan tanya siapa nak baca benda tu. Macam bosan lah. Betul. Tak ada clickbait. Tak ada clickbait. Betul. Itu yang saya pernah tanya dekat satu conference. Dia orang bincang pasal kesihatan mental untuk company. Bila kita tanya kenapa CEO, manager, supervisor, HR ni semua tak nak faham tentang kesihatan mental supaya they can tolong pekerja diorang yang ada masalah mental. Tahu jawapan dia apa? Ini jawapan daripada seorang yang hebat bahagian kesihatan mental. Dia jawab macam ni, you kena faham tau, company is not a charity. Not profitable lah. Not profitable. Company kena fikir business, profit. Aku tanya kau as a mental health professional, bukan aku tanya business owner. So you as a mental health professional, maksud dia, you kena backup lah. How you nak pastikan your workers ni semua ada backup with mental health. Jadi samalah juga dalam CEO untuk media-media semua. Yes, I understand. Profit is number one. Tapi takkanlah dengan satu headline kerana case yang special itu anda tak boleh bagi kelonggaran untuk tidak dapat profit. Faham tak? Banyak lagi orang bercerai kau boleh buat meletup, kan? Orang rumah kena sita 1 juta kau boleh buat meletup. Betul. Kan? Ni kes-kes yang berkaitan dengan kesihatan mental, mungkin you boleh bagi kelonggaran untuk benda tu. Bukan pasal kesihatan mental je lah, secara general lah. Tapi kita yang dekat, kalau dekat media saya ni, kita ada juga story-story yang kita tak carry. Contohnya macam bunuh diri. Kita tak carry benda-benda tu. Because benda tu macam satu, memang kita punya house style memang takkan carry bunuh diri dan sebagainya. Satu lagi, kita tak nak educate people untuk buat benda tu. Walaupun kata macam alah, itu kan berita, just nak sebarkan je kan, untuk just nak report apa benda kan. Tapi kalau benda tu, itu mungkin satu usaha lah kot. Betul. Mungkin dengan tak menyebarkan dia bunuh diri, kenapa, kat mana tu semua, mungkin membuatkan kadar orang bunuh diri menurun. Dia membendung isu itu. Betul. Indirectly dia membendung sebenarnya. Betul. So cara tu lebih murni lah sebenarnya, lebih natural dan lebih baik. Kalau kita nak report pun, mungkin report daripada sudut police statement, macam itulah yang berkaitan, dan tak cerita kenapa dia bunuh diri, kenapa apa, tak ada pun. Okay, faham. Baik. So itu daripada pandangan media terhadap isu-isu berkaitan kesihatan mental, penyakit mental. Dalam media sendiri, soalan ni nak silakan. Macam mana lah kita kata, macam mana status atau keadaan kesihatan mental orang media tu sendiri, sebab setiap hari disajikan dengan pelbagai berita. You nak kena ulas macam-macam. Betul. How about your own mental health? Betul. Kadang-kadang kan kita kan hari-hari pergi satu tempat tu kan, kita pun tak tahu nak letak diri kita kat mana sebenarnya. Macam yalah, sebab hari-hari kita ada satu situasi yang berbeza-beza, yang mana kita rasa macam aku pergi assignment ni, mental health aku yang sebenarnya tak dengan time kerja yang tak betul lah, tiba-tiba assignment waktu ni kan. Kita nak apa, align dengan orang punya mental health lagi. So dari sudut pekerjaan tu sendiri, nak cakap tak sihat tu taklah tak sihat sangat. Cuma kita kena fikir sejauh mana kita nak menyihatkan dia sendiri. Kita kena balancekan lah. Yang mana kalau kita pergi sesuatu tempat yang rasanya benda tu membuatkan kita punya mental health terganggu, sebenarnya betul ke doktor? Sebenarnya kita kena bersedia je sebenarnya benda tu. Kalau contoh kita dah bersedia untuk pergi contohnya satu situasi kematian, kan? Kita bersedia the high level yang macam okay, benda ni akan terjadi kat tempat ni, membuatkan kita lebih selamat kat situ. Benda itulah yang saya implement selalu. You ready first lah. Ready first. You understand the situation. Very good. Betul. Tapi bila soalan saya pula lah kat doktor, bila hari-hari berlaku benda tu, contohnya like back to back crime scene dan sebagainya kan, kita ni manusia doktor, manusia biasa kan, macam mana kita nak balancekan kat benda tu? You kena ada orang untuk you cerita.
Itu nombor satu. Walaupun you anggap benda tu macam gosip. Contoh dia you bercerita kat orang tu, at least you luah. Contoh dia lah kan, you pergi satu crime scene, you tahu daripada polis cakap kepala dia putus. Kepala bubulan peti ais, badan ada dekat tempat lain. Contoh. Memang tragis, memang dramatik. You kena cerita kat orang. Weh, tadi aku pergi crime scene, aku tengok benda ni, ya Allah. Tak boleh. So at least you dah luah. Oh, okay. Problem dia bila orang tu dia tak luah tau. Dia tak cerita tau. Dia bawa balik, dia boleh jadi trauma dia simpan dalam otak dan mungkin dia tertengok ke. I'm not really sure. Mungkin you boleh tertengok. Saya cakap jujur tau, saya tak boleh tengok tau crime scene. Saya pun tak boleh, doktor. Saya tak boleh tengok accident yang pecah-pecah semua tu. Saya takkan tengok. Berita-berita dekat Gaza tembak pecah-pecah apa, saya tak boleh tengok. Saya cakap jujur, saya elakkan untuk tengok semua benda tu. Sebab saya tak boleh tengok. Cerita gore pun saya tak boleh tengok. Cerita hantu saya kena ada gang kena tengok. Doktor bayangkan macam saya ni hari-hari bawa isu Gaza. Hari-hari kena tengok scene yang orang tembak-tembak kan. Betul. Memang kita nak bawa isu ummah, nak bagi tahu kat orang apa benda yang berlaku. So that's why lah kita rasa macam mental health media ni pun, which is kita yang kena tengok hari-hari ni pun, walaupun video. Walaupun kalau kita tak tengok video, kita tak tahu apa benda yang nak naikkan story tu kan. So benda tu amat merungsingkan juga untuk jadi kita. Jadi you kena cerita kat someone. Ramai ada orang cerita. Kadang kita cerita pun dekat klik je lah. Klik-klik yang office. Tadi aku pergi sign macam sini weh. Macam sini lah. Tapi ada hari yang macam saya working environment kita bukan hari-hari jumpa orang yang sama. Kadang-kadang kita jumpa reporter daripada tempat lain. Kadang-kadang kita jumpa reporter daripada sini kan. Balik office je lah, aku akan cerita, akan meluah jugalah. Yang paling teruk kes apa? Ada tak pengalaman yang mungkin 2-3 hari tak tidur? Tak tidur Batang Kali kot saya rasa. Tahu tak kes Batang Kali tu? Batang Kali? Dekat Batang Kali yang tanah runtuh tu ramai mati tu. Oh, okay. Time tu kot. Banyak lah. Mayat keluar waktu tu kan. Bila kita tengok hari-hari. Lepas tu dah lah assignment tu sampai ke malam. Pagi bawa ke malam. Kebetulan time tu pula ramai cuti. Back to back saya kena pergi kat sana. Hari-hari KL Batang Kali lah. Time tu bila rasa macam, ya Allah, ada yang kan tengok tak cerita yang dia mak peluk anak, mayat mak peluk anak tu. Benda-benda tu lah yang membuatkan kita rasa macam teringat. Benda tu taklah trauma doktor, tapi benda tu macam terngiang-ngiang. Adakah itu trauma juga sebenarnya? Dia terngiang je macam, dia kalau memberi kesan psikologi yang mendalam atau emosi yang mendalam, itu kita boleh kata sebagai satu trauma juga. Menyaksikan kejadian yang traumatik, yang tragis, boleh memberi kesan trauma kepada orang yang menyaksikan juga. So dia boleh jadi ke arah PTSD, tetapi dia bergantung kepada functional dia after that. So dia contoh dia Rahman tiba-tiba buat kerja teringat flash the gambar yang mak dia tengah peluk tu. Dan dia sampai kita jadi shaky, kita jadi takut, kita jadi nangis, dan kita cuba mengelak lalu Batang Kali. Itu dah ada simptom. Tapi saya rasa tak sempat lupa kot. Sebab hari ni cakap pasal Batang Kali, tiba-tiba besok assignment lain pula. So ada benda baru. So sentiasa benda baru yang tak tahulah, adakah trauma tu akan berpanjangan ataupun macam mana doktor? Boleh jadi. Dia dalam subconscious mind tu lah. Subconscious mind tu. Jadi sebab tu saya cakap, you memang kena cerita. Jangan simpan hari-hari. Sebab kalau boleh cerita kat orang yang paling dekat dengan kita, supaya kita tak simpan benda tu. Kalau Rahman tanya saya sendiri, sama. Kita lebih kurang, kami encounter patient yang kena pukul, kena abuse, kena menyaksikan kehilangan orang yang tersayang. Dia cerita kat kita dapat bayang kan, mak dia macam mana, bapak dia buat kat mak dia macam mana. Semua tu actually cerita-cerita trauma yang kita dapat tu kesan kat kita. Jadi tu yang saya kena cerita dekat orang. So saya cerita dekat manager saya cerita kat abah saya. Sebab saya kena ada orang yang saya luahkan supaya tak sangkut dah kat dalam diri aku. Tak ada dah cerita tu kat dalam aku, sebab aku dah cerita dah kat orang. Dan orang tu pula bagi respon, oh teruk ya Allah, kesiannya kat dia. So at least kita rasa betul, emosi aku betul sama. So itu yang saya buat lah. Dan saya rasa itu, Asfar ada cerita kan Nadia? Ada. Saya dengan isteri ada pillow talk. Oh ya ke? Hari-hari cerita apa benda yang berlaku kat Almost every day ada benda berlaku. Every day kita bercerita, mengeratkan silaturahim lah. Kau lupa je kan, ada pillow talk. Ada pillow talk. Kita pillow talk sendiri je. Tips dia, kalau rasa macam susah nak cari orang yang boleh dipercayai, nak meluahkan, kahwin good mechanism. Bukan berniat nak kahwin nak cari orang luahkan. Tak. Dia ada advantage kat situ. Kahwin mencukupi tak? Define mencukupi je. Kita tanya Rahman, mencukupi tak Rahman? Mencukupi. Saya tak faham soalan tu, jadi tak apa. Kita boleh skip. Media sosial. Baru newbie. Okay. Alright. Jadi apa
Apa yang media patut lakukan? Satu dia ada 2 soalan. Satu, untuk orang ramai faham tentang kesihatan mental. Satu, supaya tak trigger trauma tu. Lepas tu kita tanya soalan, macam mana tak nak bagi orang tu trigger soalan tu. Okay, contoh you interview orang bercerai, part A, part B. Dia memang bergaduh lah, 2 orang ni bercerai meletup-letup lah. So macam mana dia tak nak bagi orang tu trigger emotion? Tapi sebenarnya memang soalan dia suka bagi trigger kan. Bukan you lah, orang lain lah. Trigger, tapi dia bermain dengan nada sebenarnya. Nada kita tu penting kat sebenarnya. Sejak bila bermasalah? Dia same goes tu kalau kita tanya pasal ekonomi. Padahal kita nak tanya kenapa harga minyak naik. Kita nak tanya kat makcik kampung. Makcik, adakah makcik rasa terbeban dengan minyak naik sekarang? Negatif. Satu negatif. Satu lagi kita membuatkan satu situasi yang tegang kat situ. Dan realiti kita tanya macam ni, makcik rasa macam susah tak makcik nak pergi pekan hari-hari, minyak naik, makcik nak isi minyak kat motor, makcik mana lagi mudah untuk kita jawab? Yang second lah. Tak ada marah pun. Nada tu sangat penting. Dia jadi sedih. Dia jadi sedih dan saya nak dia jawab pun dalam keadaan yang macam merayu. Masyarakat perlu tahu benda ni. Benda ni memang macam itulah. Nada kita tu pun penting. Memang tepat lah kita panggil orang. It's very good lah, because you ajar adab media. Sebab saya suka, sebab benda ni, sebab macam kita tengok hari demi hari kan, orang tanya soalan, betul lah. Dia orang tanya kasar. Dia orang tanya soalan macam, kau ni tak ada perasaan ke sometimes kita tengok kan. Tapi kalau saya okey je, orang nak tanya soalan apa-apa pun. Ada setengah orang tak boleh. Bercakap pasal soalan ni kan, doktor kan. Saya pernah interview seorang ni soalan kita ni pun penting tau sebenarnya. Salah kita, soalan penting. Orang yang kita tanya tu pun kita kena tahu usia dia berapa. Okay, kebetulan boleh kita cerita je lah. Jangan simpan lah. Dia dapat tokoh Mak Ali Hijrah. Tokoh Mak Ali Hijrah. Kau tokoh Maulidul Rasul lah. Mak Ali Hijrah lah kot So of course lah dia somebody kan. Dah ada satu dah ada background figure tu dah tolong banyak benda. Soalan saya mudah je waktu tu. Datuk Seri rasa apa lagi Datuk Seri nak buat selepas mendapat title tokoh Maulidul Rasul ni, tokoh Mak Ali Hijrah, lupa lah tokoh Mak Ali Hijrahnya. Dia pandang saya lama. Where are you from? Dia tanya. Who are you? Dia tanya. You tak tahu ke berapa banyak I dah buat untuk negara ni. So soalan kita tu penting sebenarnya. So kita kena okay, waktu tu nak cakap malu memang malu lah. Ramai ikut media. Tapi kita ada satu mentality reporter ni, kau tak ada soalan yang bodoh apa sebenarnya. Engkau yang bodoh tak dapat jawab soalan aku. Soalan aku tak bodoh. Kau yang bodoh tak dapat soalan aku. Itulah. Jadinya waktu tu saya terus twist balik soalan saya. Saya faham mungkin Datuk Seri mungkin hari ni mungkin apa rancangan-rancangan seterusnya. Kita bermain dengan nada lagi benda-benda tu. Baru dia akan cakap macam okay, lepas ni saya akan buat benda tu, benda ni. So satu soalan yang bijak tu penting, cara kita bertanya penting, nada kita pun penting. Benda-benda begitulah. Saya nak ulas sikit. Yang Tuan Rahman cakap tu, saya nampak dia ciri-ciri kita panggil communal narcissistic. Communal ni apa tau? Dia buat baik dengan spotlight. Jadi sebab tu dia cakap, tak nampak lagi ke usaha saya yang saya buat. Tapi kalau hadirnya media-media yang suka provokasi benda-benda tu semua, diorang akan naikkan story tu. Story yang dia amuk apabila orang tanya. Tapi macam kita ni akan sentiasa murnikan situasi. Kalau macam tu kan, Rahman nak up bagi panas pun saya setuju. Sebab orang macam ni kita kena turunkan. Sebab kita tak dididik macam gitulah, doktor. You're very good kan. Kita tak dididik sebab macam apa tak, orang yang macam ni memang ramai. Terlalu ramai di Malaysia yang kita kena kurangkan populasi tu. Dia orang terlalu rasa macam Rahman cakap lah. Ayolah, tanya soalan, next move. What? Tapi doktor setuju tak kalau saya kata macam penting juga dia orang ni sebenarnya? Betul. Dia orang ni penting ada. Tapi yang susah dia tu sebenarnya kan, di sebalik tabir tu susah. Sebab maksud dia orang-orang yang bekerja dengan dia. Kalau dia buat bakti, sumbang bakti tu, yang susah dia bukan dia. Dia nak duit. Buat Operation jalan. Yang mampus dia tu yang bawah-bawah tu. Kerja siang malam beli barang. Kita tahu semua benda tu sebab biasa kita student dulu kan. Semua kerja-kerja pokok kita dah kena buat dah. Yang atas ambil kredit. Okay, budak-budak saya dah buat isu-isu dia. Saya kadang-kadang saya padahal dia kerahkan budak. Usaha saya membuahkan hasil, alhamdulillah. Usaha saya humble brag pula. Betul. Tapi saya dulu tak boleh adapt dengan benda tu. Tapi dah lama-lama saya rasa macam okay, inilah sebenarnya working surrounding. Yang mana apa benda yang kau buat, semua benda akan dikreditkan oleh orang yang berada di atas.
Sebab itulah kita sebenarnya tak perlu pun. Rahman ada hati yang satu benda yang bagus lah, di mana ikhlas lah. Bila kita buat sesuatu, tak kisahlah siapa nak ambil kredit, ambil lah. Aku tak kisahlah. Sebab you berserah. For me, I think it's very good things to do. Tak kisahlah siapa dapat nama pun. Macam you buat project assignment dekat universiti ke, kalau you satu team tiba-tiba ada orang claim, lantak lah. Yang penting siap. Yang penting kau dapat markah. Tapi itu ada isu dekat setengah orang. Itu yang kita kena faham mental health ni. Ada orang dia akan jadi mental health struggle because dia kata kerja dia tak dihargai. Disebabkan benda tu. Jadi sebab itulah emotional. Ada orang suka appreciation tu. Ada orang memang nak appreciation sebab mungkin dia tak ada validation dekat rumah. Dia nak orang recognise kat tempat kerja. Mungkin dia nak kat tempat kerja atau kat universiti saja. Jadi sebab tu mental health tu penting kita faham. So adakah diorang ni termasuk dalam mereka yang mempunyai masalah mental? Mereka ada masalah dari segi pemikiran psikologi. Dia bukanlah masalah mental directly. Mereka adalah isu berkaitan dengan validasi emosi tu. Ada keperluan lah. Mereka ada keperluan yang perlu dipenuhi lah. Kalau kita tengok sebagai manusia, kita perlukan makanan, minuman, perhatian, sense of belonging. Sesama lah. Kalau mereka tak dapat tu waktu kecil, waktu besar diorang nak, diorang akan craving. Itu membentuk personality, karakter diri lah sebenarnya. Interesting. Dia macam tu. Kita baru tahu, doktor. Very nice. Itulah kami pun baru tahu macam ada orang-orang yang tak boleh ditanya soalan soalan. Ya, betul, doktor. Patutlah saya tanya doktor berapa dia punya BMI palsu. Aku pun timing. Dr. Gafur tengok ni boleh check. Saya panggil Dr. Gafur. Banyaklah dapat tak nama dia sentiasa dia articulate. Okay. Media ni kan, kita faham media dia nak tarik trafik, dia perlukan audience, viewer, everything. Selalu bos atas lah dah kerja dia. Dia kata, Rahman, I don't care how you do, by hook by crook you kena dapatkan viewer banyak ni, isu ini. Macam mana? Tak tahu, mungkin your session is good, maybe others we don't know lah. Macam mana dengan bos yang mungkin toxic, yang you kena buat juga macam mana pun, whatever your principle is, you still kena naikkan cerita ni. Macam ni you nak handle, media nak handle kalau situasi macam tu? Dia sebenarnya kita macam ni, cara kita deal kot. Sebenarnya orang ni dia kadang-kadang depends lah. Kalau kita dapat bos yang macam dengar pendapat kita, okey. Kadang-kadang ada bos yang macam tak, A is A. Dia kadang-kadang ada bos, ada editor-editor yang macam dia rasa macam betul juga budak ni cakap. Kadang benda-benda ni yang akan mempengaruhi generasi-generasi macam seusia saya ni untuk tengok kan. Jadi bila saya tak pernah berhadapan pula dengan bos yang macam nak ini juga kan. Tapi saya rasa benda-benda ni adalah pembawaan diri kita juga. Betul. Macam kita rasa macam tak boleh kot kak nak naikkan benda ni akak tak rasa macam konsekuensi dia begini ke. Kadang-kadang kita yang membentuk orang tu sebenarnya. Adakah itu satu power untuk diri kita ataupun macam mana, doktor? Bos tu ke? Tak, kita sendiri. You cakap yang kakak tu adalah bos you? Tak kisahlah dia editor ke bos ke apa, sebab hari-hari yang akan check story kita adalah editor. Tapi mungkin you selesa. Betul tak? Selesa dengan orang tu. Satu selesa, satu lagi cara kita approach kot. Betul. Cara kita approach tu pun penting. Tapi kalau lah ada tak kawan you yang ada cerita yang bos toxic? Mestilah ada. So selalunya macam mana ciri-ciri tu? You tak payahlah cerita spesifik kan lagi. You cerita macam mana yang dia orang cerita, apa yang bos toxic tu selalu? Yang jenis hantar assignment sehari 3 assignment terus kan. Dia tahu budak tu macam tak boleh buat kan. Kita try kita cuba hantar 3 terus, nanti dia stress, dia pindahlah department. Ada udang sebalik mi. Tiba-tiba budak tu pula boleh buat. Ada yang tiba-tiba kau pergi satu tempat ni, aku nak 5 special report balik. Dengan expectation dia rasa macam balik ni mesti dia tak boleh buatnya 5 special report, dan aku nak special report walau waktu tu tak raya lagi. Aku nak kau buat waktu tu raya, kau buat macam situasi tengah raya dekat luar negara. Tak kisahlah macam mana kau nak buat sekalipun, yang penting aku nak story tu ada. Diorang tak kisah pun apa benda yang berlaku kat assignment tu. Ujung-ujung dia nak balik tu, dia nak tengok story je. Dia nak story je. Jadinya kau gasak lah macam mana kat assignment pun, balik aku nak story. Okay, sambung pada soalan tu. Kalau lah Rahman yang nanti jadi bos, how will you treat your bawahan? Tak baik lah cakap bawahan, staff. Sebab saya ni orang bukan jenis berkias-kias. Kalau sekarang pun kita nak hencap atas, kita hencap je. So apa tak lagi bawah kan. So saya rasa macam sebenarnya bila kita tak ada satu
apa kita barrier dengan orang ataupun macam tak ada tapisan ke benda, lebih mudah kot kita bersikap jujur je. Tapi kadang-kadang sukar, contoh Asfar sukar untuk telan macam siap dia ni apa saja cakap dengan aku macam ni siap, tapi aku dapat apa yang aku nak. So ujung-ujung kita win-win lah. Kau pun dapat apa benda yang kau buat, aku pun dapat apa yang aku nak, kau pun dapat improve diri kau. Itu pembawaan saya lah, saya rasa. Jangan tapis apa benda yang kita nak, lepas tu bersikap terbuka, dan juga at the same time, yelah kadang-kadang bila kita terlalu toksik, dia kalau cakap tak bertapis, cakap ni semua kira toksik ke doktor? Tak juga kan? Bergantung pada situation lah kan? Kalau saya tak lapis, sakitkan hati dia, itu masalah lah. Macam tadi dia toksik lah. Tadi tu contoh. Betul kan full tengok ni. Contoh. Ini nak play victim. Tak lah, aku tengok nak very true. Okay, so jadi basically betul. Bos yang toxic, kita tak boleh tukar bos tu. Kita tukar cara kita. Betul. Cara kita. Tapi if you betul-betul tak boleh juga, you dah ubah cara you dah, you should cari tempat lain lah. Kalau contohnya memang dia tak boleh, dia dah cuba change, because mungkin rezeki kita dapat bos yang baik. Kalau saya cakap jujur lah, macam saya pernah cerita, saya dapat bos yang toxic. Okay. Memang toxic. Kau buat apa pun tak betul. Apa yang dia suruh kau buat pun tak ada appreciation tu, tak kisahlah. Tetapi for how long you need to suffer with your emotion yang kau dah transparent pun tak boleh. Bos ada tak, doktor ada tak kekuatan untuk bercakap, bos ni sebenarnya toxic tau? Pernah cakap? Pernah. Lagi meletup. Ya ke? Narcissistic dia different tau. Dia memang whole core macam, kau tu siapa? Dia macam tu. Aku kat atas ni, gaji aku berapa, gaji kau berapa? Macam tu. So basically I tried belajar macam mana nak communicate. Akhirnya kita move out tu pindah tempat. Dan alhamdulillah lagi better. Kita rasa dapat hidup baru. Kita dapat itulah, ada setengah orang macam tu. Dia bukannya bos yang macam sikit-sikit dia tau, dia teruk whole core. Bossy gila. Macam contoh yang cakap suruh buat assignment banyak dia buat, dia berjaya. Dia tetap kata teruk, tak betul, dia suruh tukar. Dia sentiasa lah, orang tu sampai pressure. Build up. Mungkin lah. So itulah nasihat dia, memang kita belajar dari segi psikologi. You kena ada boundaries, you kena belajar assertive communication, you kena ada I statement, and then you dah buat semua benda yang you dah buat, you dah change you punya how dia punya response. Tak boleh juga, you kena fikir option lain. Keluar lah, tukar lah environment tu. Kerja lah media lain, Al-Hijrah ke. Lebih selamat. Lebih membawa isu-isu ummah kan. Tapi betul lah, bagus betul lah. Al-Hijrah kan dia buat projek bangkit ni. Kita tengok. Bagus lah, sebab saya kadang doktor saya ni masuk pun kadang saya pun tak tahu saya tengah masuk TV. Kita orang TV yang tak tengok TV. Faham lah, sebab banyak sangat. Tak adalah banyak sangat, tapi macam itulah orang kata dia punya situasi kejaya. Very good. Alhamdulillah. Okay, soalan saya kan sekarang? Silakan. Okay. Jadi mental health ni kita tengok kan dia ikut musim kan? Betul. Bila musim bulan 10, semualah nak bercakap pasal mental health. Do you think it's necessary for anything lah, tak kisahlah media, dari segi digital ke, dari segi newspaper ke, dari segi TV ke, selalu kita kena bercakap pasal soal mental health ini supaya kita dapat bagi masyarakat ni, kita ni lebih bijak. Sebab kalau kita nampak kan mental health ni actually dia semua sudut kerja, sudut sekolah, sudut perhubungan, sudut kehidupan, parenting. Jadi maksud dia besar tau. Sebab mental health sendiri tu dia bukan penyakit, dia sendiri tu adalah keadaan kan, keadaan individual punya pemikiran dia. What do you think? Kalau doktor tanya saya pasal media ni, selalu tak kena bawa. Yelah, ada orang cakap media ni kan mata lalat kan. Kita akan bawa isu tu waktu contohnya tiba-tiba ada masalah mental. Time tu je lah kita akan naikkan. So nak cakap selalu tu tak adalah selalu. Tapi benda bila memberikan benefit untuk sesebuah media tu, macam dia cakap pasal satu isu berkaitan dengan isu ni. Sebelum ini tular seorang pasangan suami isteri bertelingkah, background story tu. Kenapa aku nak tiba-tiba hari ni nak cakap pasal mental health? Tak ada apa-apa isu pun yang berkaitan dengan mental health. Benda tu tak memberikan satu benefit untuk media apa sebenarnya. Tapi tiba-tiba macam ada satu isu yang boleh direlatekan dengan mental health. Kita akan naikkan isu tu, cari orang yang boleh cakap pasal mental health untuk alignkan isu tu
Kenapa dia ni jadi macam ni? Kenapa dia ni tetak adik dia ni Oh, pakar ni cakap pasal dia tetak ni macam ni. Barulah orang suka. That's why orang cakap media ni mata lalat lah, benda lah kan. Waktu kau nak cerita tu je, kau cakap pasal cerita tu je lah. Sebenarnya bukannya tak nak cerita benda tu hari-hari. Bila cerita hari-hari, contohlah doktor cakap hari-hari cerita pasal mental health je kat berita kan. Orang pun cakap macam ni berita mental health ke? Tak ada isu-isu lain ke? Orang akan cakap benda tu juga. So maknanya kita cakap bila relatable dan reasonable dan kalau ada kolom is better. Betul. Rahman umur berapa? 27. Lebih kurang kita. Lebih kurang. Adakah? Jadi kita se-era lah ya. Okay. Jadi ingat tak zaman dulu kolom pasal pakar sakit laki? Itu dekat mana tu? Saya fikir balik. Paper lah. Utusan lah saya. Okay. Sebut pula. Tak apa kot. So kolom tu doktor apa nama tu? Doktor famous tu. Dia selalu ada kat kolom itu, memang dia je lah tak salah saya setiap hari Ahad kot. Okay, kolom actually is a very good kalau kita macam ada kolom yang cakap selalu pasal tu, ada untuk sudut mental health once a week, is very good yang kita bagi suggestion apa yang kena buat. Itulah yang saya nampak dulu. Memang dia orang tak ada benda tu masih. Setiap minggu dia akan cakap pasal mental health je. Dia cakap pasal kesihatan lelaki. Tapi tiap minggu dia cakap benda sama. Dia memang pakar bahagian lelaki tu. Okay. Jadi itu antara cara yang bagus lah. Jadi saya nampak actually apa yang Rahman cakap ni actually very relatable. Memang saya nampak pun actually penulisan zaman sekarang ni saya rasa okay. Tak macam zaman 1990s to 2000 tu, saya rasa dia lebih provokatif tau. Zaman dulu lagi teruk berbanding sekarang kalau tanya. Lepas kedai kopi terbalik meja lah. Ya, dia memang provokatif lah. Zaman sekarang saya rasa memang media lebih bijak berbanding zaman dulu. Waktu I cari doktor tu isu pasal apa doktor? Bully apa? Bully itulah yang Zara Karina. Zara betul. Karina. Time tu kan orang tengah cakap pasal betul ke bully ni disebabkan daripada kesihatan mental semua. Time tu lah macam saya cakap lah, bila ada satu isu baru kita akan cari seorang doktor tu untuk cakap okey benda ni macam ni. Actually very good lah. At least media sekarang ni, dan kerja media lebih mudah berbanding zaman dulu. Sebab dia orang dah ada orang yang yellow pages dekat TikTok. Betul. Yang itu satu kan? Ya, berbanding zaman dulu kau nak cari siapalah pakar ni, tak pernah nampak muka dia, tak tahu. Sekarang pakar geologi pun dekat TikTok. Kau cakap pasal batu pun dekat TikTok. Boleh, semua ada. Nak tahu kenal jenis ikan ada. Tarot card. Tarekat saya tahu lah. Alah yang kad baca tilik Oh, ada juga. Kad tarot. Setakat ni tak pernah bawa lagi berita tu lah. Jangan. Tolong jangan. Aura, metafizik lah apa. Allah Akbar, sakit otak. Aura yang orang bawa ni ada kena-mengena ke mental health ni sebenarnya. Banyak sangat Dia menjawab soalan tangan dia macam gini kata dia ada sign-sign dia. Benda tu betul ke? Psychological, criminal punya lah kita. Ada lah, benda lah. tu applicable lah dalam mental health boleh nak kata applicable, relatable lah. Tapi nak kata directly ni memang confirm macam ni, tak boleh juga. Sebab you siasat lah. Betul tak? Holistically you kena assess benda tu. Hospital tu siasat lah. Betul tak? Kan? Hospital kau dah tengok masuk headline semua berita kan. Kau dah tengok dia buat simbol-simbol yang I pun not really sure about that. Siasat lah. Kan betul tak? Kenapa tu? Pedas. Ni maksud dia aku lapar. Betul tak? Kan dia kena siasat lah kan. Sebab apa dah tulis dah tu. I'm not really sure. Sebab reporter dah buat kerja. Reporter dia akan cakap macam sign dia buat gini. Kata netizen kata dia. Netizen juga yang kena. Siapa yang netizen tu apa nama netizen tu? Saya pun tengok netizen tu. Amboi view kau juta ya. Jadi kita pun tak tahulah, tapi hospital kena check lah. Sebab itu kerja hospital actually waktu saya kerja dulu, anything to do with patient well-being dekat dalam ward tu, you need to know. Patient tu contoh dia tak ada kenderaan nak balik rumah, you kena fikir. I punya kerja dulu houseman. Kita kena fikir macam mana dia nak balik Okay, call family dia. Family dia tak boleh. Ada tak makcik-makcik dia yang duduk sini ke boleh hantar dia? Kita kena fikir sebab saya kat Sabah dulu. Jadi saya faham KK dengan Sandakan 5 jam. So jauh-jauh kita kena fikir cara. Kadang-kadang kita kena liaise dengan hospital. Kenderaan hospital ada tak yang pergi Sandakan yang boleh hantar dia? Tu maksud dia. Itulah yang saya nak cakap. Hospital kuat swasta kerajaan tu. Tak tahu. Yang tu tak tahu. Tapi nampak baju macam swasta lah Yang mana ni? Yang ni swasta kot. Swasta. So kerajaan tak buat macam tu. Kena check lah. Kena check because kita tak tahu well-being dia. And then you should involve
actually family members kalau ditanya boleh je report kepada police report, buat police report, cakap threaten. Actually ada cara. Ada laluan Ada laluan dia. Sebab buat report polis. After that police investigate, because you nampak dia macam suffer dekat ward tu, teruk muka dia nampak teruk. Boleh, dia orang boleh siasat, tak ada masalah. Suami bukan ada empower semua benda. Kan dia individual rights, dia kena faham manusia tu sendiri dia tu. Sebab tu saya tengah banyak bercerita tentang wanita yang kena pukul tu, they should empower themselves. Sebab ada cara dia, ada hak dia, bukti-bukti semua kena simpan. Kalau lelaki yang kena pukul, Sama. Kan episod, kalau nanti Rahman tengok episod kami nombor berapa? 4. Episod 4 lelaki yang kena mangsa narsisistik. Actually kena gigit, kena pukul je. Macam-macam lah kena azab dunia lah. Tapi macam pelik kan bila kalau benda ni berlaku kat lelaki, macam orang rasa macam kau manja. Kalau kena kat perempuan, pandai pula dia cakap memang perempuan ni kita diskriminasi. Tak baik boleh gitu cerita tak boleh Tak boleh lah. Sebab lelaki pun kadang-kadang dia trauma bond tu, otak dia jam. Dia otak jam. Dia tak boleh nak Tak boleh nak fikir dengan rational waktu tu. Dia tahu dah aku kena, habis lah aku. Akhirnya dia takut. Tadi doktor dia cakap pasal sorry tak cakap pasal narsisistik ni kan. Macam mana kita nak berdepan dengan orang yang macam ni? Kategori apa? Kategori bos atau pasangan? Kita cakap pasal kawan-kawan lah. Kawan senang je. Paling senang kawan. Paling senang kawan. Dan apa benda saja dia nak menang. 2 perkataan je. Cut off. Oh ya ke? Dia kerja menangis. Yang kawan you cakap tu, macam mana tadi you cakap? Tak menangis pun. Dia orang narsisis boleh menangis ke? Dia rasa dia nak menang manjang. Orang lain lah yang menjadi mangsa akan menangis dengan dia lah. Cut off je. Untuk orang lain akan menangis lah. Untuk saya rasa saya tak menangis kot. Jangan lawan. Tips dia jangan lawan. Dia akan menang. Lawan macam mana pun dia akan menang. Buang masa. Sebab hidup kita berharga. Setiap saat you nak bazirkan dengan dia, buang masa. Cut off. Memang cut off is the best option. Sebab it's not your related. You tak ada bloodline, tak related. Jadi buang je. Buang tu you tak payahlah sampai buruk-burukkan dia. You just buang as in buang. Letak sepadan je lah. Tak sepadan je. So dia nak contact you. Kalau rakan sekerja? Rakan sekerja difficult. Rakan sekerja you kena ada boundaries. Boundaries penting. Kerja. Maksudnya tapi rakan sekerja saya tak ada yang narsisis. Clear awal Disclaimer. TV Aling Cerah. Bagus. Okay. Betul. Memang Rahman tanya soalan relatable ya. Macam saya sendiri dalam podcast jangan sampai ada kawan sekerja yang a bit narcissistic lah ya. Bukan yang sekarang lah, yang dulu. Dulu. Episod negatif 1. Negatif 1. Okay, jadi bila kawan sekerja, you must ada border. Di mana boundaries, di mana kerja. So you jangan sembang dengan dia benda yang di luar kerja. Dan kalau boleh elakkan communication yang banyak. Hanya bila perlu betul-betul je. Contoh dia, artikel ni you dah siap ke? Dah. Contoh. You jangan pergi sembang dengan dia. Artikel you buat ni bagus lah ni. Tak payah. Tak perlu. Dan jangan terlalu curhat kat dia, jangan langsung. So memang ada boundaries. So you jangan ada. Dan kalau dia orang ni memang dilahirkan sebegitu, banyak pula soalan dilahirkan sebegitu ataupun keadaan sekeliling yang membuatkan orang narsis. Mudah dia bola tang dia tunjuk je. Okay, dia macam ni. Apa saja karakter personality seseorang itu, dia bukanlah lahir terus jadi. Genetik, yes, ada faktor genetik. Ya ke? Tapi genetik bukan kita kata dia faktor utama saja, tak. Genetik don't stand alone. Dia tak ada faktor yang menyumbang solo. Dia mesti ada gabungan. Traumatic event dulu ke, cara dibesarkan ke, dia punya surrounding sekarang ke, persekitaran kerja, social work dia, social life dia macam mana. So dia ada banyak faktor penyumbang yang menjadikan dia sebegitu. Tapi kalau katalah kita tengok dia macam elok je, surrounding dia okey je, boleh jadi substance abuse pun boleh jadi. Dia dulu pernah ambil benda-benda terlarang. Dia rosakkan dah otak dia. Tapi itu semua tak pelik. Yang pelik genetik tu. Genetik tu ada. Kalau parent atau mungkin keturunan tu ada gen tu yang masuk, dia akan ada lah faktor usually penyumbang. Kalau you tanya mesti ada. Kalau tak ada, mak bapak atuk dia. Mesti ada. Kalau kita jumpa so far memang ada. Dia cerita atuk dia memang sombong, terkenal kat orang kampung, orang kaya, memang belagak, memang jenis nak betul semua. Misai tebal. Okay, saya tak tebal sangat misai. Baik ya, gas kita pada misai. Selamat baik. Yang teri kami dua yang nipis. Yang tebas ketul je. Dr. Ghafur tengok dia. Dia duduk main petik-petik. Nanti dia invite. Okay.
Saya soalan Allahu Akbar. Nampak? Sebab saya tak sabar nak tunggu tagline. Rahman ni last kena ada. Okay, soalan terakhir lah kot dari saya. Ya. Macam mana media tapis isu-isu kesihatan mental ni? Takkanlah kalau 10 isu kesihatan mental tu datang serentak, bunuh diri ke, kecederaan orang ke, halusinasi ke, apa jadah semua keluar, takkan semua ambil? Betul. Ke memang macam tu? Kita tengok apa yang paling viral. Apa yang orang paling suka? lah. Apa yang orang paling suka? Apa orang paling suka? Apa yang orang paling suka? Lepas Kalau tu contoh dia datang 10 yang sama kan, 3 orang suka, 3 kita carry. Tak carry TV, kita carry social media. Yang penting kita carry. Faham? 3. Oh, memang kena saut semua. aku rasa soalan tu macam hantar salah je sikit je. Ada salah sikit. Apa yang salah? Kita cari angle. Yang kes orang viral kat social media. Kan dia kata dia ada mental health. Okay. Ada yang betul-betul ada mental health. Contoh dia jadi mental health disebabkan bos toxic. Ada yang kes betul. Ada kes menipu dia ada mental health tapi dia tak ada pun. Tak proven pun diagnose. Jadi how you can tapis You benda tu? filter that one. Contoh dia kes tu viral meletup 5 Betul. juta view kat TikTok. You tengok dia cerita bos saya toxic. Contoh dia buat POV. Bos saya toxic sampai sebab dia lah saya jadi depression. Sampai saya ni. So, kita ambil contoh ni lah yang seorang perempuan tu menangis-nangis dalam kereta sebab kena kerja Sabtu Ahad tu. Tengok tak video tu? Tak tengok lagi Dia lah. nangis, kenapa kacau aku ni hari Sabtu ni semua. Bos toksik lah tu. Suruh datang hari Sabtu waktu dia ni. So itulah tugas kita. Kita kena cari pakar psikologi. Kena tengok kenapa dia ni nangis. Maknanya you tak cari mangsa tu. I tak cari mangsa. Mangsa tak ada apa-apa credibility untuk cerita pasal. Itulah cara dia tapis. Very itulah good cara. lah. Itulah menjawab soalan Bagus dia. lah. Menjawab dah soalan kan. Menjawab lah. Very good. Itu yang kami Tapi kita tetap akan pakai isu viral tu juga. Contohnya benda tu tengah viral sekarang kan. Seperti kita buat background story. Sebelum ini seorang wanita dikatakan dibuli di tempat kerja. Usulan perlu pergi ke office setiap Sabtu Ahad. Aku buat macam tu lah. Dulu Tapi yang kita akan naikkan adalah doktor. Pakar POV. kesihatan. POV orang ketiga tu lah Betul. yang akan Betul. diguna pakai kan. So, ingat dulu ada cerita apa bersamamu ke? Cerita-cerita macam tu lah. Doku lah, dokumentari. Macam dokumentari punya cerita lah. Oh. Pasal kehidupan orang yang miskin, yang susah. Tapi rupanya waktu diorang jumpa dia tu, dia dekat dusun. Dia duduk kat pondok. Orang ingat tu rumah dia. Tapi dia ada je rumah dia, kehidupan yang elok je. Tapi sebab orang salah faham. Palsu. Media, orang kata media tu yang salah pergi terjah orang tu. Dia orang tak study betul-betul Itulah lah. penting kena tanya dia dulu. Kalau isu-isu macam gitu, itulah pentingnya kita jiwa wartawan tu ada. Pakcik kita dah lama ke duduk sini semua. Dia berkata tak adalah. Saya kerja office sebenarnya. Rumah kata bodoh yang runtuh. Rumah saya banglo. Okay, itulah pentingnya kita bertanya. Saya lah yang beli rumah yang kena lelong. Jadi itu penting bertanya. Jadi mungkin ada pernah ada cerita tu. Ada waktu saya sekolah dulu, saya ingat lah ada dokumentari tu. Tapi tak ingat, bukan yang famous sangat, tapi ada lah. Kita orang bincang kat sekolah. Tahun 1980 berapa tu? Tak, 2000. Tahun 2000 Selamat kat belum atas. lahir lagi waktu tu. Okay lah, itu sajalah episod kali ni. Aku malah betul. Okay. Sebelum kita bahas. Okay. Tahu-tahu je kita dah terkencing dah. Apa harapan? Harapan kena ada ayat tu nanti ya. Harapan daripada Rahman K kepada semua media, peranan media dalam kesihatan mental ni. Apa your harapan lah? Sebenarnya kita sebagai media pun kita dah tahu kita adalah seseorang insan yang menjadi saluran kepada umum. Daripada seorang kepada seseorang. Kita lah orang tengah dia. Jadi sebenarnya kita punya tanggungjawab ni amat penting juga sebenarnya. Kalau bertanggungjawab kita, maka bertanggungjawablah masyarakat sebenarnya. Kalau tak bertanggungjawab kita lah menyampaikan story tu, maka ada satu naratif yang akan masyarakat bawakan. Jadinya pentingnya masyarakat ni dalam pentingnya kita ni dalam memasyarakatkan masyarakat sebenarnya. Memanusiakan manusia. Jadinya untuk pengamal-pengamal media, untuk mereka-mereka yang bekerja lah. Tahu dah dah sejam dulu, saya baru buat mukadimah dah sejam. Saya baru jadi. Dia dah buka dah. Jangan kacau. Kita tengah ambil momentum. Sila. Asfar follow saya kat IG, kat TikTok ke? Dan Patutlah follow saya kurang. Dia tak follow rupanya. saya tak ingat banyak Rahman. Apa, season 2 nanti Rahman free tak untuk jadi host? Boleh. Tukar. Ugutan ini berunsurkan narsisism. Kita start boleh. Jadi untuk pengamal-pengamal media dekat luar sana disarankan tak apa dekat doktor. 3. Syukur lah tu dah bagi 7 tadi untuk teruslah kekal
credibility anda dan juga menyampaikan perkara-perkara yang wajar ataupun perkara-perkara yang baik untuk masyarakat kita lah. Kalau kita berjaya untuk memasyarakatkan masyarakat ataupun memanusiakan manusia tu, itu adalah salah satu ibadah juga sebenarnya. Betul, kan? betul. Kita menyebarkan benda-benda yang baik. Benar. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Dapat? Dah keluar sikit dah. Cerah. Lu patut Arabiah. Baik. Very good. Thank you so much. Oh, lega tu yang saya cakap trademark tu. Copyright tu dah ada R kat belakang tu. Rahman K. kan? Okay. Jadi terima kasih banyak untuk Rahman K kerana sudi hadir. Terima kasih jemput saya. InsyaAllah, terima kasih sama-sama. Dan insyaAllah season 2 nanti kamera yang ni boleh buang kot. Oh my god. Melawak tak ada. Okay, jadi kita jumpa lagi dalam episod berikutnya. Season berikutnya. Ni episod last. Ni episod last. Eksklusif lah ni. Eksklusif. Penutup. Jadi penutup untuk season first dalam podcast Jangan Simpan. Jadi kita kena ajar. Okay, kita buat bahasa isyarat. Jangan. And then peace. Jari kat tengah macam ni. Simpan. Ni trademark dia. Jangan simpan. Okay. Bahasa isyarat. Okay? 1, 2, 3. Jangan simpan. Bye. Jangan simpan, lepaskan beban. Biar cahaya masuk dalam jiwa. Jangan simpan cerita bersama, kerana kita kuat bila saling percaya. Emosi bagai ombak membadai, kadang jatuh, kadang rasa kosong. Pegang tangan kita, jangan perlahan. Ada harapan, jangan rasa seorang. Tak perlu sembunyi, buka hatimu. Suara kecilmu berharga selalu. Jangan simpan, lepaskan beban. Biar cahaya masuk dalam jiwa. Jangan simpan cerita